Diorang. Secara tak langsung kau juga dah bagi satu mindset, mentality it's okay untuk buat dosa. Salah mana Nabi ajar it's okay untuk buat dosa? Dosa-dosa lah. Dosa tak boleh buat. Lantaklah kau tengah tension kau tengah stres kau ditimpa malang kau patutnya berbalik kepada Allah. Alah, takkan itu pun aku nak ajar. Sap, masuk enabler pula cakap, alah, kau bukan berada dalam kasut dia. Kau tak tahu apa yang dia hadap. Memanglah aku tak tahu apa yang dia hadap. Tapi kalau kau tengok sekarang dekat Gaza, dekat Palestin sana, yang diuji lagi teruk. Makan tak ada, pakai tak ada, dibom setiap hari apa semua. Tak ada pula aku tengok depressed, buat tattoo lah, anxiety lah. Tak ada pun. Sebab apa timbulnya generasi lembik macam ni? Baru diuji sikit-sikit, dah buat tattoo apa semua kan. Sebab korang tak reti bersyukur. Kau ingat kau seorang je dekat dalam dunia ni. Bila kau diuji, kau ingat Allah uji kau seorang je. Padahal melambat je satu dunia ni. Mungkin dekat sekeliling kau, dekat sosial media apatah lagi, yang diuji lagi teruk oleh Allah. Aku pun malah nak gibang banyak-banyak sangat. Sebab semua pun boleh fikir, semua pun ada otak lah. Alamak, otak pun korang tak pakai. Korang suruh ChatGPT yang fikir kan. Itu pun masalah juga tu. Okey, tak apa, macam ni ada dua benda yang aku nak pesan. First, dekat pembuat video yang cerita kau buat tattoo dan sebagainya, aku nak tanya kau nak bertanggungjawab tak dekat apa yang terjadi lepas kau buat video? Nombor dua, orang-orang yang melihat menonton video kau ni pandai-pandai fikirlah mana yang betul, mana yang salah.